Hi, have a nice day. So, ini adalah keadaan rumah yang sedang renovation lah. Okay, so ini bahagian dapur dia untuk konkrit tabletop. Sana pula bahagian konkrit dah akan U-shape macam sini. Tapi sini tempat peti ais, sana tempat oven, microwave. Sini akan ada satu base cabinet dan ada satu tall cabinet dekat sini lah. Okay, so keadaan rumah ni masih lagi dalam proses renovation. Tapi saya datang awal untuk discuss dengan owner marking untuk kedudukan concrete top dekat mana, supaya kontraktor dia buat naikkan concrete tabletop, mereka buat dengan betul lah. Okay, jadi sangat penting untuk perbincangan antara saya dan juga pihak owner supaya tahu apa yang owner nak dan supaya kita dapat keluarkan drawing ukuran untuk kontraktor buat kerja dengan betul lah. Sebab kalau dah ada drawing, insyaAllah kerja kontraktor akan berjalan dengan lancar dan tidak akan ada any perubahan semasa proses renovation sedang berjalan. Jadi kalau macam tu, akan cepatlah proses renovation anda. Okay, jadi ingat untuk dapatkan kabinet aluminium sebelum Hari Raya, anda boleh contact saya. Make sure gunakan kabinet aluminium untuk kitchen kabinet anda. Itu sahaja daripada saya. Have a great day. Bye.